dia punya shoulder semua nampak macam okey sajalah. Saya tak nampak apa-apa crack for now. Yang ni normal lah. Yang ni dia punya permukaan saja. Yang tadi yang masa doktor pegang tu. Kita tengah tengok dua-dua. Tapi tapi bila kita tengok macam ni, tu yang kita cakap yang right side dia tu macam bengkak sikit. Perasan tak? Ya. Left side dia kecil sikit, tapi right side dia macam bengkak. Tapi tak ada fracture. Okay. Alright, so shoulder kita tengoklah kiri kanan semua bandingkan kan. Kita go from here, nampak semua intact. Okay, sama. Sini pun macam okey. Macam okey saja. So nampak there's no crack. Sebab kena faham left side macam okey je. Okay, tulang-tulang dia. It's just dia punya soft tissue ni memang inflamed. Nampak bengkak, memang putih. Ataupun sebab dia subcut tu ke doktor, air ke apa ke bukan? Sebelum hantar ada bagi subcut juga ke? Ada bagi subcut lah. Mungkin itu boleh bagi contribution sikit lah pada ralat sikit lah. Tapi ataupun dia injured sebab dia main lari-lari ke? Saya takut dia terseliu. Wah, itu saya pun risau dia terseliu. Terseliu tu is very common dalam cats lah. Dia start limping tu was it like dengan Dr. Harsha juga ke? Ya kan. Sekejap saya tengok sekejap history dia last jumpa. Actually untuk kucing macam mana kita cuba compare lah kiri kanan. So yang kita nampak yang kanan dia memang putih sikit lah dan berbesar sikit lah. So that's one thing lah kita boleh cakap. Besar banyak Beza kan? Tiap ada. Isi dia macam 3 kali ganda. Tapi kalau terseliu tu apa selalunya kita punya solution ubat dia tu? Memang ada ubat dia. Ada, kita bagi anti-inflammatory yang bukan steroid lah untuk kucing kena take into consideration dia budak bawah pinggang lah and age factor. So ini usually kita lebih bagi pada papaya extract lah. Dia tak kacau bawah pinggang, tak kacau hati, tapi lama sikit lah and then dia kena rest. Dia tak boleh, jangan main, jangan melompat. Dia my wife selalu gap dia antara bone dia dengan bone dia. There's a possibility sebab sekarang ni semua putih, so dia dulu possible. So paling-paling even arthritis in cats dia punya tu still kena bagi anti-inflammatory, painkiller and then paling-paling pun omega oil and glucosamine lah. Macam supplement orang tua lah orang kata. And then untuk dia ni tak boleh nak melompat teruk sangat. And kalau nak tidur kita kena, contohnya dia nak panjat atas, kadang-kadang overweight pun boleh. Tapi dia punya weight tu dah turun banyak dah doktor. Dulu 3.38, 4 ke 8, 3.38. 3.8 macam tu. And then consistently the same ke ataupun is it declining lagi? Dia turun bawah 3 and then dia remain. Tapi baru ni 2 lebih je. Sebab dia susah nak berak. Tapi najis size ni boleh lepas lagi. Usually kalau saya nak tahu najis tu boleh lepas ke tak, saya bandingkan dengan dia punya backbone. Kalau najis tu dia besar daripada backbone, maksudnya tak boleh lepas lah. Kalau cik nak tengok najis tak boleh lepas, dia macam ni. Sebab dia sekarang lately ni tak pernah, selalunya lawas. Tapi lately ni susah. So saya dah bagi dia wet food lah. Yang untuk renal semua kan. Air memang saya kena, yang macam tu okey. Itu tak boleh. Yang ni kira balik. So ni yang saya kata backbone dia tak lepas. Macam kuntum. The clock. Anak dia dulu. Tak boleh nak lepas. So untuk kucing sepatutnya boleh lepas. My worry is takut dia ni dia dah kurang bergerak, so dia tak ada movement dekat usus. And then satu lagi dia kidney problem. So kucing kidney problem, dia dehydrated, so maksudnya tahi tu dia serap lagi air, so maksudnya dia lagi susah nak bergerak. Okey, berapa banyak selalunya saya kena bagi dia air tu? Selalunya kucing satu hari untuk weight dia berapa banyak air? Tentunya kalau macam saya 60 darab berat badan dia lah. So let's say 60 darab berat dia, let's say 2 kilogram. Okey, dia berapa yang? Berapa hari tu? 238 macam tu. Hari tu ada. Kita timbang balik